Hai, Assalamualaikum. Selamat bertemu lagi dalam resipi Kak Sar. Tak lama lagi kita nak beraya. Atau mula kita buat kuih raya. Kali ni Kak Sar nak share resipi biskut coklat chip. Biskut coklat chip ni amat mudah dibuat. Atau mula kita mula. Sebelum tu, jangan lupa like, subscribe resipi Kak Sal. InsyaAllah, Kak Sal akan share lagi banyak resipi yang menarik. Terima kasih ya. Jom kita masak. Mula-mula kita kena ayak dulu bahan-bahan kering. Masukkan 300 gram tepung gandum, 10 gram serbuk koko, masukkan 50 gram susu tepung, masukkan setengah sudu kecil serbuk penaik dan masukkan setengah sudu kecil soda bikarbonat. Sekarang kita ayak bahan-bahan ini. Jom kita buat adunan biskut. Masukkan 250 gram butter. Kak Sar gunakan butter palm fresh. Kak Sar gunakan unsalted ya. Masukkan 100 gram gula perang. Masukkan 85 gram gula halus. Kemudian masukkan 1 sudu kecil asin vanila. Bahan-bahan ni kita gaul rata. Lupa nak cakap, mentega ni kita kena keluarkan dulu pada suhu bilik. Baru senang dia lembut kita nak buat adunan. Dah sebati, masukkan 1 biji telur. Masukkan juga 1 biji kuning telur sahaja. Lepas tu kita gaul rata. Nak buat biskut coklat chip ni tak perlu pukul beria sangat. Pukul sekejap aja. Lepas tu masukkan tepung yang kita ayak tadi. Masukkan separuh dulu. Kemudian kacau rata. Bila dah rata, masukkan lebihan tepung tadi. Masuk habis. Gaul sehingga sebati. Sekarang masukkan 200 gram coklat chip. Nak letak lebih pun boleh. Lepas tu kacau sebati. Kak Sal masukkan adunan ini ke dalam piping bag. Nanti kalau kita nak bentuk kuih tu senang jugalah pakai piping bag ni. Tak payahlah kita nak buat sebiji-sebiji. Kemaskan piping bag ni. Lepas tu ikat dengan getah. Lepas tu muncung piping bag ni kena potong macam ni. Jom kita pipe adunan ini atas loyang atau tray. Sebelum tu kita lapik dulu tray ni dengan baking paper. Kemudian pipekan adunan ini macam ni, satu-satu. Tengok Kak Sar buat macam ni je, mudah je. Kalau nak bentuk guna tangan pun boleh. Tapi kalau buat pakai piping bag ni lagi senang. Buatlah sehingga selesai. Masa piping ni kena jarak sikit ya. Sebab bila biskut ni masak dia akan mengembang. Kemudian untuk hiasan, kita letakkan 1 biji atau 2 biji di atas biskut coklat chip ni tadi. Jom kita bakar biskut coklat chip. Suhu yang Kak Sar gunakan ialah 170 darjah Celsius selama 20 minit. Ini bergantung pada oven masing-masing ya. Bila dah 20 minit, coklat chip kita pun dah masak. Boleh dikeluarkan daripada oven. Sejukkan sebentar. Bila dah sejuk, boleh transfer ke bekas lain.
Alhamdulillah, biskut coklat chip kita pun dah siap. Rasanya rangup dan disukai ramai. Buat pun mudah, bahan pun mudah. Atel, apa kata kau buat kuih ni? Tentu tetamu suka makan coklat chip ni. Atel, mula kita makan. Jangan lupa baca bismillah. Jangan lupa simpan kuih ni dalam bekas kedap udara.